Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan. Saya ambil angin dekat luar ni. Minta maaf lah background tak cantik sangat. Hari ni tak apa nak share sangat, jadi terpanggil lah untuk membuat satu perkongsian ringkas. Saya nak kongsikan berkaitan dengan systematic literature review lah. Memandangkan ada bengkel yang akan kita jalankan pada 14-15 Jun ini untuk asas SLR. Dan juga untuk penulisan yang advance lah pada 21-22 Jun nanti. Yang advance ni maknanya mereka yang dah ada barang, dah ada bahan. Sebab tu saya sebut advance. Maknanya mereka dah ada barang semua, tinggal nak tulis saja. Lebih cantik lah. Tapi saya tahu ada juga yang akan nak join. Saya saja nak join je, nak fahamkan dulu. Pun boleh sebenarnya. Tapi lebih cantik jika dah ada bahan lah. Ataupun at least tak ada semua, ada sebahagian. At least kita nampak penulisan tu. So anyway, dalam video ini saya nak ambil kesempatan untuk berkongsikan apakah itu systematic literature review dan kenapa dia berbeza dengan literature review yang kita buat dalam tesis kita, dalam kita punya artikel kan. Okey. So saya tak nak cerita panjang secara dia punya teori-teori. Saya just nak fokuskan kepada aspek utama dalam SLR. SLR ni sama macam membuat review lah. Kalau dalam konteks kita ni, kalau kehidupan kita yang kita boleh relatekan, kita nak review makanan, kita nak review barang-barang Shopee ke kan, kita nak reviewkan apa saja bersifat review. Cuma dalam kes bila sebut literature review, kita review kajian-kajian lepas ataupun penulisan-penulisan lepas lah. Penulisan terhadap kajian-kajian telah dilakukan pada sebelum-sebelum ini. Okey, itu secara ringkas untuk literature review. So kita nak tengok apa yang dia telah diperkatakan. Bila kita pula synthesize kan, bila sebut literature review ni kita synthesize kan kajian-kajian lepas, adakah ada trend tertentu, adakah ada tema-tema tertentu yang bila sebut tema ni dia berulang-ulang dalam kategori-kategori yang tertentu kan. Okey, jadi sistematik ni dia berbeza dengan literature review ialah kepada mana dia nak sebanyak-banyaknya kurangkan bias. Okey, sebanyak-banyaknya mengurangkan bias bila kita buat review. Contoh kalau macam Shopee tadi kan. Bila kita banyaklah buat review kan. Macam mana kita nak pastikan yang review tu tak bias? Mungkin orang yang buat review tu tentang dia nak jual barang kan. Contoh saya lah kan, saya review bengkel saya. Mana boleh, sebab kita ialah orang yang buat provider ni tak acik lah kan. Takut ada bias. Okay. So bila bias ni kita nak kurangkan maknanya sebarang risiko lah. So systematic literature review ni ataupun SLR ni memang dia akan sebanyak-banyaknya akan cuba apa saja cara untuk kurangkan bias dalam kita membuat literature review. Kalau kita bandingkan dengan literature review untuk tesis ataupun artikel, artikel-artikel yang kita masukkan itu hanyalah berdasarkan apa yang kita nak jawab lah. Kita mungkin tak ambil semua. Jadi situ ada bias. Maknanya mungkin ada artikel-artikel ataupun study-study yang mungkin relevan tapi kita tak ambil kira. Jadi ataupun kita tak cari. Jadi dia akan ada bias lah. Sebab patutnya mungkin study itu penting tapi kita tak cari dia. Jadi antara bila sebut nak kurangkan risiko, iaitu dalam systematic literature review kita akan sedaya upaya memastikan semua artikel yang berkaitan dengan topik ataupun pertanyaan yang kita nak jawab, persoalan yang kita nak jawabkan, yang kita nak cerahkan, mesti dimasukkan sebanyak yang boleh. Kalau boleh, kalau kita kata semua tu paling terbaik. Tapi tidaklah semua. Bila sebut semua ni, setiap database, Scopus kita cari, Scopus database. Web of Science punya database. Kita cari artikel-artikel tu. Kita ambil daripada Spingerling, kita ambil daripada Science Direct, kita ambil daripada pelbagai. Kalau macam dekat medical, kita ada PubMed, kita ada even macam-macam lah, library lagi. So itu antaranya. So bila kita kata kita nak masukkan semua artikel, maknanya setiap artikel yang ada kat dunia ni kita pastikan kita dah bagi peluang untuk kita baca dan tengok adakah dia relevan. Kalau tidak relevan, kita akan keluarkan dia lah. Kita akan keluarkan dia daripada kita punya untuk yang kita akan review. Tapi maknanya kita at least kita dah consider semua. Jadi kalau orang kata kan, aku tahu kedai nasi lemak yang paling sedap kat dunia ni. Tu dia kata, okey, apa dia? Rupanya dia cakap tentang kedai nasi lemak sekitar rumah dia je. Tak acik lah. Kalau nak kata bias, dia kata dunia, dia kena pergi semua kedai, at least pergi semua. Cuma kalau kata tak adalah kita mampu buat semua. Kalau kita mungkinlah kita fokus pada Scopus ataupun Web of Science saja kan. Mungkin tak dapat cover semua database. Itulah limitation yang kita akan jelaskan secara transparent. Okey, itu yang pertama. Risk of bias yang pertama. Maknanya kita nak kurangkan bias kat situ. Maknanya semua yang patut layak review, kita akan review. Itu SLR.
Dan yang paling best, dia mesti replicable. Maknanya kalau kita masukkan tu, orang lain boleh cari juga. Kita ada search string dia panggil. Tak apa, saya tak nak cerita detail teknikal kat sini. Cuma kita akan pastikan kalau macam mana kita cari tu orang tahu. Macam mana kita cari. Search strategi kita. So orang yang boleh baca paper kita, dia akan faham macam mana kita cari. Kenapa benda ni penting? Sebab nak kita bila kita kata, saya dah cari semua. Saya dah cari semua database yang penting-penting. Jadi orang nak tahulah ya ke. Jadi kita kena tunjukkan yang kita dah tunjukkan kita punya search strategi tu. Kita tunjukkan, kita be transparent, baru orang akan judge. Reviewer dalam konteks kita, reviewer akan judge kita punya metodologi tu lah. Betul lah, memang dia dah ambil kira database yang penting. Dia telah menggunakan strategi yang bagus-bagus. Ataupun mungkin ada limit tapi dia mengaku limit apa. Jadi katakan akan datang ada kajian yang perlu dibuat lagi, kajian akan datang nak buat lagi macam sama macam kita, dia akan baikilah apa yang kurang tadi tu. Okey. So selain daripada itu, banyak lagi untuk cara untuk kurangkan risk of bias. So antaranya untuk check quality ataupun penilaian quality. So tadi kita dah cari paper-paper kan, dah cari semua kedai-kedai apa semua tu. So pertama itu kita check. So kita check lah kriteria. Semua paper tu meet tak ada kriteria yang patut layak untuk kita review. Paper-paper tadi kan. Dan kemudian dalam konteks okey, tadi ada bunyi motor adik tadi. Okey. So balik pada tadi, kita nak menilai kita punya pastikan dia meet all the criteria. So katakan dah meet the criteria, tak selesai dekat situ tuan-tuan dan puan. Kita akan membuat penilaian lagi kualiti dia. Adakah dia menggunakan research design yang bagus? Adakah dia mempunyai research question yang betul? Adakah dia mengambil kira sampel yang tepat? Adakah dia membentangkan dia report dengan jelas? Adakah mana kita akan check kualiti dia. So bukan sekadar dia layak. Kalau kita kata kedai nasi lemak kan, kedai nasi lemak, okey betul dia jual nasi lemak, dia jual di sekian-sekian, sekitar sekian-sekian, okey contoh kita dah katakan tadi kan. Kemudian kita pergi pula kedai dia, kita pastikan dia mesti meet the quality. Antaranya dia mesti buka setiap hari, contohlah kan, ataupun at least 5 hari seminggu. So adalah kita punya quality. Makanan tu mesti sekian-sekian, ada harga sekian-sekian, logik. Orang tu mesti orang sekian-sekian. So katakanlah kita ada quality appraisal lah, kita ada ciri-ciri yang menunjukkan dia berkualiti. Tadi mula-mula kita tengok yang layak, yang relevan. Kemudian sekarang kita tengok yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti. Kenapa kita nak ambil kualiti? Dia macam ni. Kalau saya kata kopi yang paling sedap diminum ialah isteri saya punya kopi. Contohlah kan. Okay, siapa saya? Saya ni orang biasa bukan ni. Tapi kalau saya kata pakar, orang yang pakar, dia dah lah pakar. Kemudian dia buat kaedah. Dia tutupkan mata beberapa orang pakar rasa kopi. Kemudian dia tutup mata, dia bagi beberapa kopi. Kemudian dia bagi semua rasa, antaranya kopi isteri saya. Dia try tutup mata. Kemudian dia buat voting. Dan akhirnya memang membuktikan kopi isteri saya sedap. Dan maknanya betul lah, sebab dia punya design dia, kita boleh percayalah. Dia mungkin ada kelemahan lagi. Kenapa dia guna 5 orang, kenapa tak guna 10 orang, kenapa tak guna 15? Memang ada kelemahan lagi. Tetapi dia secara asasnya kualiti dia terjamin. Berbanding saya cakap, saya rasa saya suka kopi saya, paling sedap lah. Tak boleh lah, dia tak ada macam, dia ada bias kat situ. Jadi kita akan pastikan artikel ataupun study-study yang dijalankan dan kita masukkan dalam kita punya review nanti adalah yang berkualiti. So selain daripada itu, kita menggunakan method bila kita synthesize, bila kita analisiskan, kita ada method, kita ada data extraction. Tak kisahlah kita ada jadual tertentu, kita ada jadual LR matrix table yang kita telah, ataupun kita panggil borang yang telah kita sediakan, yang standardized. Kemudian ataupun kita gunakan kaedah tematik ke, kita guna coding ke, ataupun kita guna pre-coded maksudnya kita guna deductive content analysis dan sebagainya. Saya tak nak cerita detail kat situ, tapi matlamat dia untuk kurangkan bias. Mana method bila kita extract data tu ada method. Okey. Dan yang terakhir dalam video ini saya nak mention, cukup 10 minit lah ya, iaitu dari segi iaitu bila kita nak buat data extraction, bila kita nak buat quality appraisal, so biasanya kita akan melibatkan lebih daripada seorang untuk bantu kita. Biasanya author yang kedua ke ketiga, ataupun kita ambil independent reviewer ke. So kita akan libatkan, contohnya bila kita buat extract, bila kita membuat tapisan kan, apakah kita seorang buat, ada seorang lagi buat. Jadi ada seorang lagi, ataupun ada orang ketiga. Biasanya 3 orang lah. 2 orang ni kita akan buat bersama, tapi orang ketiga standby. Jika berlaku percanggahan, orang ketiga ni akan datang untuk mungkin bincang, dan tak boleh selesai juga, kita akan buat pengundian lah, untuk mengurangkan bias. Jadi baru adil lah. Macam tu. So kita akan secara sebanyak-banyaknya kurangkan bias. So bila kurang bias, kita punya literature review ini
lebih kata orang, lebih diyakini, tak ada bias, memang menjawab soalan tu dan boleh dikatakan dia ialah kata orang the perfect review lah. Jadi apa saja yang kita keluarkan daripada review kita tu, apa implikasinya, kita boleh dipercayai. Itulah kenapa systematic literature review sangat-sangat kuat. Okey, itu saja daripada video saya ini. Saya ucapkan terima kasih kerana stay tune. Ingat ada bengkel pada 14-15 Jun ini untuk SAS SLR dengan Celery Wizard dan juga bengkel advance lah untuk penulisan menggunakan ChatGPT untuk SLR. Dan kemudian boleh tengok kat kita punya link pendaftaran, scroll lah saya punya group tu. Dan insyaAllah kita akan ada sharing-sharing seperti ini lagi nanti. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.